Adakah pelajar benar-benar mahir membaca kod warna perintang? Biru, abu-abu, merah. Saya rasa oren. Cuba perhatikan betul-betul. Berapa nilai perintang tu? Nilai perintang? Berapa? Tak ingat? Tak dapat. Tak. Oren, putih. Tulislah. Tak apa tu. Okey, lepas 3 putih. Susah? Lupa. Okey, lupa. Okey, Aisyah. Tolong ambil satu perintang dan bagi tahu saya berapa nilai perintang tu. Tak tahu? Tahu tak ingat belajar lu? Skor mana tak ingat? Okey dia. Tak tahu. Assalamualaikum. Hai, saya Puan Mirda binti Masno dari Kolej Komuniti Kuala Pilah. Yang kita nampak di sini ada satu portrait yang diberi nama IRIS, Interactive Register Identification System. Okey, jom kita lihat. 3 gambar perintang Interactive Register Identification System di mana memudahkan pelajar untuk membaca kod perintah. Ini kita ada first digit dia, second digit, third digit. Saya ada sini dengan tolerance. Okey, warna coklat. So, warna coklat kita adalah 1. So, saya tulis dekat atas ni 1. Okey, second digit pula warna hitam. Seperti yang kita nampak, warna hitam adalah 0. Betul kan? Warna hitam adalah 0. So, kita tulis kat atas ni 0. Alright. So, untuk digit yang ketiga, warna orange. So, kita pergi dekat orange. Orange adalah kali 3. So, dekat sini, kita akan tulis 10 kuasa 3. Okey, kat sini kita tengok tolerance dia. Okey. So, tolerance ini adalah warna gold. So, plus minus 5%. Yang ini untuk baca 4 band atau... Okey, jom kita cuba lagi. Okey, untuk warna first, warna coklat. Betul? So, coklat tulis 1. Okey, second warna apa? Hitam, 0. Tulis 0. Okey, so third warna hitam. Tulis kat sini hitam. Third warna hitam kat atas tu 0. So, saya tulis 0. Okey, so kita tengok the next is warna red, merah. So, situ warna merah. So, kat sini warna merah. Merah tu dia tulis 2. So, kat situ saya tulis 10 kuasa 2. Okey. So, plus minus 5%. Nilai perintang kita ini untuk nilai 10 kilo ohm. Cuba semua. Bye. Digit adalah warna coklat. So, kalau tengok warna coklat, nombor dia 1. Warna coklat 1. Lepas tu, second digit warna coklat juga. So, kita letak lagi 1. Lepas tu, third digit ataupun digit nombor 3 warna hitam. So, kita tengok nombor hitam tu nombor apa. So, 0 lah. Kita letak 0. Lepas tu, multiplier 0. Sama je. Darab dengan 10. Lepas tu dengan kuasa 0. Lepas tu, gambar darab. Lepas tu, kita tengok warna coklat lagi kan. Okey, 1%. So, kita letak 1%. Sekarang kita gunakan iris. Ini warna coklat. Kita pilih warna coklat 1. Jadi hitam, pilih hitam 0. Sebenarnya ni warna coklat. Kita coklat dia jadi 1. Jadi 10 kuasa 1. Dan ni warna emas. Pilih emas. Okey. Macam mana awak guna air? Cara mudah untuk menggunakan is orange. Orange nombor 3. Tulis 3 kat sini. Lepas tu, lepas orange, okay, nombor 9. Kita berikan orange balik. Dia akan jadi 10 kuasa 3 sebab 3. Lepas tu, bila emas, dia persen. Plus minus 5%. 39 kilo ohm. Calon pertama saya warna coklat. Digit nombor 1.
jalur kedua saya warna hitam. Kosong. Saya tulis kosong. Untuk jalur ketiga warna coklat. 10 kuasa 1. Mas tambah tolak 5%. Jadi jawapannya 1, 0, 0, O. Senangkan, mudahkan. Menggunakan Iris, saya mudah mendapatkan nilai paling bintang ketika melakukan amalan. Terima kasih.